Boleh tak Encik perkenalkan diri? Nama saya Ilanggawan Anamalai. Saya berasal dari Kedah tapi dah kerja dekat Singapura dekat 25 tahun. Sekarang saya balik dekat Kuala Lumpur Dah berapa lama Encik dengan bisnes Tonwow? Actually saya Tonwow mula-mula saya masuk sebagai seorang pengguna pada tahun 2000 September 18 hari bulan September 2020. Masa itu saya tengah cari satu lagi SIM card untuk telefon saya yang kedua. Coincidentally kawan saya jumpa dekat kedai mama. Jadi cakap Tonwow ada satu SIM card. Dia pakai DG, line DG tapi nama dia Tonwow. Kita recommend dengan orang, kita boleh lepas wang. Itu semua tidak masuk dalam fikiran saya lah. Saya tak nak buat bisnes. Saya nak SIM card saja. Jadi pada 18 hari bulan September 2020 saya register Tonwow untuk ambil SIM card saja. Boleh Encik kongsikan sedikit berapa banyak income yang Encik telah jana sepanjang bersama Tonwow? Sejak 2020 lah. Pada 2020 masa tu COVID masih ada lagi MCO, PKP, ini pergerakan movement control kan. Masa tu ramai budak-budak pelajar sekolah belajar melalui online. Jadi saya recommend dengan ramai orang, tak apalah you pakai ni, SIM card dia murah, dia punya data laju. Saya ada dalam 6 ke 7 telefon bimbit yang lama saya tak pakai, saya repair, saya bagi mereka B40 yang tak ada, memang tak ada telefon, supaya boleh tolong mereka lah. Jadi pada bulan yang pertama, bulan yang kedua, saya tiba-tiba saya dapat income dalam RM600 income saya. Faham. Orang yang recommend saya SIM card ni, dia telefon saya, dia cakap, cik, bos, you sudah jadi SC. Saya pun tak tahu apa itu SC, Service Center. Lepas tu saya pun every month dapat dalam 1,000, 1,500 macam tu, dia masuk dalam account terus. Lepas tu saya tak buat sebab saya ada kerja lain, saya ada buat bisnes, saya buat pendapatan lain, saya memang dah ada dah. Boleh ke kita tukar ke Tonwow tapi masih kekalkan nombor telefon lama? Boleh, memang boleh. Sebab saya dah gunakan nombor yang sama sejak saya menggunakan telefon bimbit. Nombor yang sama. Saya rasa dalam 25 tahun saya tak pernah tukar nombor telefon saya. Bila saya masuk dalam, bila saya ambil nombor yang kedua dalam Tonwow, start daripada 011. Memang masa tu dia 011 lah. Saya dah ambil SIM card yang kedua tu. Selepas beberapa bulan saya rasa SIM card ini lebih berbaloi. Saya dah MNP, Mobile Number Portability, MNP. Nombor yang lama tu saya masukkan dalam nombor 011 tu. Sekarang saya menggunakan 017, nombor telefon saya yang lama, menggunakan telco yang Tonwow. Jadi nombor yang lama kita masih boleh kekalkan. Jangan risau, nombor itu tidak akan luput lah. Bolehkah orang bukan warga negara dapat menikmati kelebihan Tonwow? Something strike my mind lah. Banyak telco company dekat Malaysia, dia akan memberikan peluang untuk pekerja asing ataupun pelancong datang Malaysia untuk menggunakan perkhidmatan mereka. Tapi bila untuk menjana pendapatan atau menjadi seorang dealer, mungkin warga asing memang tidak akan diberikan peluang. Mungkin walaupun diberikan peluang, tapi mungkin dia, kemudahan-kemudahan ataupun benefit dia mungkin kurang daripada warga Malaysia. Tapi apa yang menariknya Tonwow ni, warga asing masih boleh menikmati keseluruhan 100% kemudahan ataupun benefit yang didapati oleh warga Malaysia. Mereka pun akan dapat juga, nombor satu. Nombor dua, mereka juga boleh menjadi seorang dealer, menjana pendapatan ataupun percentage commission yang saya dapat sebagai seorang warga Malaysia. For me, the best telco which giving the maximum benefit to the user. Sekarang ingin mempromosikan Tonwow kepada anda. Tonwow adalah satu rangkaian Celcom Digi yang memberikan satu internet yang terpantas di Malaysia dan juga pendapatan passive income untuk seluruh generasi anda. Saya Ilanggawan Anamalai, saya pilih Tonwow.